Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton buletin utama bersama saya, Amru bin Azhari. Sebagai sebuah negara yang mempunyai hutan hujan tropika tertua di dunia, semestinya hutan kita dihuni ribuan spesies tumbuhan termasuk tumbuh-tumbuhan herba yang bermanfaat dari segi perubatan dan penyembuhan. Menyedari hakikat yang khazanah alam semula jadi ini perlu diketahui orang ramai, Taman Botani Negara Shah Alam TBNSA telah membangunkan laman konservasi herba dan tanaman ubatan. Mula dibuka pada 2011 dengan keluasan lebih 2 hektar, TBNSA kini menempatkan lebih 500 jenis tumbuhan herba. Antara tumbuhan herba yang terdapat di sini ialah subang nenek atau nama saintifiknya Stenodesm temtananara. Kesing pijat atau nama saintifiknya Pyomeria spicata, hanyir ikan Hottunyana cordata, jarum tujuh bilah Pereschia cacacorosa, bunga bawang putih Mansoa alexica dan pelbagai lagi. Untuk rekod, Malaysia disenarai sebagai antara negara mega diversity dari segi kepelbagaian biologi di dunia dengan lebih 240 spesies pokok berbeza boleh ditemui dalam setiap hektar. Sekian berita, layari YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak klip berita dan teruskan menonton TV3.